Pak Syifa. Syifa, aku duduk depanmu. Apa-apa aku jawab dengan dia. Mu relax situ ke? Cek dulu kat tangga. Tak ada, dia tak berani aku. Walaupun aku tak kenal dia, aku mesti bagi punya. Bawi nak sembang ni jangan kacau. Bagi dia me time, aku cakap. Ya, tadi disuruh buat susu. Tak apa ni, ada kerja buat live. Jangan kacau. Tengah me time. Okey, tak apa. Oh, dia tak berani. Tak apa ni ada mate buat. Dia buat bukan dia buat. Tapi dia tak gaji tunggu ngak. Dia habis patang dah. Habis dah 2 bulan lebih dah. Oh. Nombor 2 pula Tahun depan lah. Tunggu musim terkujuh lah tahun depan. Aku lepas orang pun nanti nombor 2. Bukan senang nak jaga kok. Dia 40,000. Gila Bawi. Mu famous lah Bawi. Mana ada. Dok penuh siapa 40,000 ni. Aku pun dah penuh kot. First time. Ni mu nak pergi mana tiba-tiba? Oh duduk balik. Apa kunci? Dah buka itu. Siapa nak balik? Dah ada kawan lagi. Oh, player bola bukan? Dah yang ikut aku pergi Portugal dengan Thailand tu lah. Dia memang kerja dengan mu lah. Nah, yang kerja buat kereta. Oh. Nanti kalau aku pergi tahun depan tak tahu mau main mana lagi. Kalau mau main JDT ke apa, aku pergi bagilah tiket ke VIP nak duduk tengok depan-depan. Boleh tak ada hal. Kita bagi pas lah. Oh, bagi pas. Pas duduk mana? Pas dia betul-betul belakang player duduk belakang tu. Tu Bawi baju. Bawi boxer. Buang lalu. Ni Bawi boxer. Bawi boxer. Buang kau. Terus. Lepas tu dia reply bla 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 bla. Okey, nanti lepas raya kita jumpa Takkan cakap cantik tu ajak jumpa. Bla bla macam lepas. Benda lain lah tu. Okey. Ada sikit-sikit. Tak apa lah. Kebetulan dia ada KL, aku ada KL. Dia bawa kawan dia. Jumpa sekejap je dalam 10 minit 15 minit je. Tengok muka. Okey, muka okey. Apa beritahu dekat dalam IG dengan depan-depan tak sama? Terima kasih. Sekarang ni banyak app tipu. Iyalah, tapi mu jahat agak lah. Dia artis dah mestilah dia cantik. Dia tahulah make up. Apa yang mu duk risau sangat. Tapi mu tak buat hati, mu nak jumpa depan, mu nak pastikan betul muka dia. Aku pastikan sebelum aku nak kenal orang ni, aku pastikan kena jumpa betul-betul. Lepas tu jumpa. Sama lah macam kat IG ke apa ni. Jumpa kat IG, lepas tu aku tengok semua daripada buku lali sampai kat muka. Belum kahwin mu tengok semua. Dah, aku tengok buku lali. Buku lali. Sampai kat muka. Takkan baru kawan dah cek buku lali orang. Tengok dulu, takut gelak tu kira macam pengotor. Jumpa nama dia Syifa kan. Aku takut tertukar. Okey, Syifa tengok buku lali gitu mu minta. Terima kasih. Ke mu macam mu tema-tema tu macam yang tu. Gitu lah. Apa? Okey. Buku lali okey. Okey macam betul lah. Okey, lepas tu pun aku tunggu lah. Lepas tu aku balik gua lepas 15 minit 20 minit jumpa dia tu, balik. Rupa-rupanya dia scan aku kau. Dia tengok okey, tengok buku lali aku. Rupanya dia tengok muka kau. Sama kau. Kayaknya bukan mu je tengok muka. Dia pun macam ni Pawi ni kat dalam bola TV lain, kau depan lain ke. Dia pun punya nak tengok muka lu lah. Dia tengok muka okey handsome kat you. Lepas tu aku cakap agak dia cantik juga you ni semua. Lepas tu dia cakap okey kawan dalam 4 tahun kat kita orang kawan. Lama. Lama kita orang kawan. Biasanya banyak dugaan tu. Yalah, bila dah lama kita akan muncul boring ke apa ke. Macam mana tu sambung? Dugaan banyak kau dugaan Cak, tapi layan-layan gitu lah. Macam main bola ni, kalau rasa nak tidur, tambah balon apa-apa tidur, esok lah. Yelah, kalau gaduh-gaduh nak main bola, nak perform pun susah tu. Jadi macam mu ambil keputusan, mu terus ni apa, tidur lah waktu gaduh. Tapi kalau gaduh tidur, perempuan marah. Terima kasih. Perempuan biasa marah kalau kita gaduh-gaduh tidur ni. Kita jekor sekali. Dah tu nak tidur ni. Dia call sekali. Dah tu nak tidur.
Esok-esok lah pula baloh. Gitu lah. Sak kita tidur. Lepas tu dia macam mana okey lah. Sabar guys, jangan ngatur. Lepas tu dia okey lah. Dia okey, Dia okey. Tapi esok siap lah. Dia boleh tiap sampai malam lah. Dia boleh tiap. Ha. Tapi betul lah, kalau bini orang Kedah dengan Penang ni, mulut dah huish. Nak haram. Dahsyat oh. Tapi gaya dia orang kecoh. Tu suka dia. Tapi tu lah kalau bawa pergi mana-mana, dia orang jenis tak malu kok. Ya. Bawa bini aku, mula-mula bawa jumpa family lah macam, okey ni. Tapi dia orang pandai cakap. Lega tu kita dah okey, tapi takut mak kita tak terima, betul tak? Ya. Sebab macam mana aku bawa okey, dia pandai nyembang apa. Orang Kedah ni pandai nyembang. Tu kelebihan dia. Akram, terima kasih Akram. Oi, Akram ni baik kau ni. Akram ni pernah main Johor ke? Tak pernah? Pernah main Johor. Johor KL. Admin berarti.